Assalamualaikum dan hai semua. Okey, hari ni kita nak borak pasal satu benda yang selalu buat kita pening kepala sikit, markah co-curriculum PJSK. Pernah tak terfikir, betul ke kalau kita join banyak aktiviti, markah kita akan automatik jadi tinggi? Jom hari ni kita bongkar segalanya. Ini soalan paling popular kan? Kita selalu fikir makin tebal fail sijil kita, makin confirm lah markah kita gempak. Tapi, betul ke macam tu? Jawapannya mungkin tak seperti yang anda sangka. Bersedia ya? Baiklah, untuk faham semua ni, kita kena tahu satu prinsip asas dia. Boleh kata, inilah rahsia terbesar dalam sistem pengiraan markah PAJSK. Kalau dah faham yang ini, yang lain semua jadi senang. Okey, tolong fokus betul-betul kat sini. Ini dia peraturan paling penting. Sistem PAJSK ni, dia tak campur semua markah yang kita kumpul. Tak. Dia cuma akan pilih satu sahaja pelibatan yang markahnya paling tinggi dan satu sahaja pencapaian yang markahnya paling tinggi. Itu sahaja. Yang lain, lupakan. Cuba kita tengok contoh Ahmad ni, senang nak faham. Katakanlah Ahmad ni memang aktif. Dia masuk 3 jenis sukan yang berbeza di peringkat daerah. Logik akal kita mesti akan kata, okey, 11 campur 11 campur 11. Dapatlah 33 markah. Betul tak? Salah. Realitinya, sistem tak pandang macam tu. Dia akan tengok, oh, semua ni 11 markah. Jadi saya ambil satu yang tertinggi. Jadi Ahmad cuma dapat 11 markah. Nampak tak bezanya? Okey, soalan seterusnya ni lagi tricky. Antara peringkat dengan markah, mana lagi penting? Kalau kita ada satu sijil peringkat negeri dan satu lagi peringkat daerah, mestilah kita rasa yang negeri tu lagi hebat kan? Tapi, adakah sistem PJSK berfikir macam kita? Dan jawapannya ialah, tak semestinya. Sistem ni dia sangat straightforward. Dia tak kisah sangat pun nama level tu. Sama ada negeri ke, kebangsaan ke. Dia cuma peduli satu benda je, nombor. Mana satu markah yang lagi tinggi, yang itulah dia akan ambil. Ini bukti paling jelas. Tengok jadual ni. Katakan seorang murid sertai kuis di peringkat negeri, dia dapat 10 markah. Tapi pada masa yang sama, dia juga sertai ujian kenaikan pangkat di peringkat daerah dan dapat 11 markah. Walaupun yang satu tu bunyinya hebat, peringkat negeri, sistem akan terus grab yang 11 markah dari peringkat daerah tu. Sebab apa? Sebab 11 lebih besar daripada 10. Simple. Jadi ingat, kejar markah, bukan nama peringkat semata-mata. Okey, cukuplah dengan teori. Sekarang, jom kita guna semua yang kita dah belajar ni dalam satu kajian kes sebenar. Kenalkan, Aini Najwa. Dia ni ada macam-macam sijil penyertaan dan pencapaian. Anggap je kita tengah selesaikan satu teka-teki bersama-sama. Wow, tengok ni. Penuh senarai aktiviti dan pencapaian Aini. Dari sekolah, zon, daerah, negeri sampailah kebangsaan. Johan pun ada, naib Johan pun ada. Pening kan nak tengok mana satu yang akan dikira? Jangan risau, kita akan breakdown satu persatu. Okey, langkah pertama, kita asingkan dulu. Lupakan sekejap pasal dia menang apa semua. Sekarang, kita nak fokus cari the one. Satu je markah pelibatan dia yang paling tinggi. Okey, jom kita scan markah pelibatan Aini. Public speaking peringkat daerah dapat 11 markah. Bercerita Al-Quran pun sama, 11 markah. Khidmat sumbangan sekolah pula dapat 10. Tapi cuba tengok yang tu. Carnival STEM peringkat negeri, dia dapat 14 markah. Jauh lebih tinggi dari yang lain. Jadi daripada semua penyertaan yang dia ada, yang mana satu agaknya yang sistem akan log sebagai markah pelibatan dia? Sudah tentulah Carnival STEM di peringkat negeri. Yang bagi dia solid 14 markah. Jadi, untuk bahagian pelibatan, dah selesai. Semua sijil penyertaan dia yang lain tu, walaupun berharga, sistem tak pandang dah untuk kiraan markah. Dia ambil yang satu ni je. Mudah kan? Okey, separuh jalan dah. Jom kita sambung misi. Sekarang, kita nak cari pula satu pencapaian dia yang paling power markahnya. Proses yang sama. Sekarang, kita scan jadual pencapaian dia pula. Tempat ketiga STEM, peringkat daerah, dapat 9 markah. Okey, Johan tarian peringkat sekolah, markahnya lebih rendah. Tapi tengok ni, dia dapat Johan public speaking di peringkat zon yang memberikannya 11 markah. Inilah markah tertinggi dalam senarai pencapaian dia. Jadi, antara semua piala dan medal yang dia dah menang, yang mana satu yang akan menyumbang kepada markah PJSK dia? Ya, yang terpilih adalah kemenangan dia sebagai Johan Public Speaking di peringkat zon
yang memberikannya 11 markah. Jadi, konklusinya, markah kokurikulum ini akan datang dari 2 sumber utama, 14 markah daripada pelibatan STEM dan 11 markah daripada kemenangan public speaking. Semua aktiviti dan pencapaian yang lain tu jadi kenangan dan pengalaman berharga tapi tak masuk dalam kiraan akhir. Faham kan sekarang? Baiklah, lepas kita dah bedah siasat kes Aini tadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Ini bahagian yang paling penting. The so what moment untuk kita semua, terutamanya para pelajar. Petikan ni memang tepat sekali. Kualiti sentiasa mengalahkan kuantiti. Daripada kita sertai 10 aktiviti di peringkat sekolah adalah jauh lebih bijak kalau kita fokus pada 1 atau 2 aktiviti yang kita betul-betul minat dan cuba push aktiviti itu sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi, macam mana nak buat? Senang je. Ikut 3 langkah ni. Pertama, cari apa minat dan bakat sebenar anda. Kedua, bila dah jumpa, fokus, latih betul-betul. Dan yang ketiga, pasang niat dan sasaran untuk pergi lebih jauh wakil sekolah ke peringkat daerah, negeri atau mungkin kebangsaan. Inilah formula strategik dia. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini untuk difikirkan. Berdasarkan apa yang kita dah bongkar hari ini, apa strategi anda selepas ni? Daripada sibuk kumpul sijil penyertaan yang banyak, mungkin dah tiba masanya untuk pilih 1 atau 2 passion anda dan berusaha untuk jadi yang terbaik dalam bidang itu. Fikir-fikirkan. Pilihan bijak bermula hari ini.